Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada tadika ini dan juga guru besar daripada pemantauan yang pihak Unit Pendidikan Swasta Jabatan Pendidikan 9 mendapati bahawa pelaksanaan KP 2026 telah dilaksanakan dengan sangat baik, mendapati apa keperluan ataupun kehendak-kehendak yang diperlukan dalam melaksanakan PDP dalam kelas, dan kita dapati cikgu-cikgu sangat aktif dan anak murid yang melalui atau menjalani sesi tersebut sangat aktif. Tahniah saya ucapkan kepada sekolah dan tadika dan cikgu-cikgu. Dan saya sangat tertarik dengan kaedah yang dilaksanakan, di mana dalam satu kelas cikgu-cikgu secara dia buat tim coaching 3 orang dalam satu kelas. Jadi bila 3 cikgu memantau dalam satu kelas, aktiviti itu akan jadi lebih berkesan, kerana anak-anak ini dapat didekati dengan lebih rapat dan boleh dipandu, boleh diajar, dilatih mengikut kaedah atau kurikulum KP 2026. Tanya. Yep. Okey, kekuatan utama yang tadika ni boleh kekalkan ialah guru. Sebab pada pandangan saya, aktif ataupun pasifnya sesuatu kelas tu bergantung kepada kreativiti guru. Jadi kalau guru tu memahami apa tanggungjawab tugas dia dalam melaksanakan PDP dalam kelas tadi, jadi secara tak langsung murid-murid akan rasa tertarik, terhibur. Jadi saya nampak di sini guru salah satu elemen yang sangat-sangat penting. Jadi saya cadangkan guru perlu banyak meneroka kaedah-kaedah mengajar dalam kelas yang boleh menarik perhatian anak-anak supaya fokus pada apa yang diajar. Dan satu lagi saya boleh cadangkan, guru boleh tingkatkan kemahiran berkaitan dengan AI. AI ini perkara yang baru. Jadi saya rasa anak-anak ni pun tahu tentang AI. Jadi kalau dia nampak cikgu tu berkemahiran tinggi dalam AI, mereka akan sama-sama membantu cikgu untuk menjadikan kelas tu lebih bermakna. Okey, itu saja.